Tuan-tuan dan puan-puan, ada yang berkata, Brojai, kalau macam ni susahlah nak beli emas sebab nak kena tengok pula dia punya harga emas. Dia macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan jangan salah faham dan salah anggap dengan video saya semalam. Okay? Itu adalah cara saya membeli emas sebab memang kebetulan saya memang ada ilmu asas pergerakan harga emas. Cara saya begitu sebab saya membeli emas dengan melihat terlebih dahulu pergerakan harga emas sebab saya nak dapatkan harga emas yang betul-betul paling rendah supaya saya boleh beli emas yang lebih banyak gram lah. Kan tetapi kalau kita beli macam biasa tanpa melihat harga emas pun sebenarnya tetap akan untung sebab kita ada konsep average down. Jom saya tunjukkan apa itu average down. Tuan-tuan dan puan-puan, kita andaikan bulan lepas, bulan 2 yang lepas kita membeli emas sebanyak 24 kali. Kita andaikanlah ini adalah harga emas yang saya ambil harga sebenar daripada harga emas Oro Design. Pada 3 hari bulan 2 kita beli dengan harga 431, dia naik ni. Kan lepas tu pada 4 bulan 2 kita beli lagi dengan 433 dan seterusnya. Kalau kita lihat kat sini kita nampak setiap hari pergerakan harga emas tu akan naik. Lepas tu naik lagi, ada 451 naik dan ada masa dia turun balik. 445, 447, 441 kan. Dia turun balik. Dia naik balik dan seterusnya. Hujung bulan dia turun balik. Jadi itulah normal harga emas memang akan naik turun setiap hari. Okey, akan tetapi bila kita tambahkan semua ni, kita tambahkan dan kita bahagikan dengan 24 sebab kita beli 24 kali, kita akan dapat harga average menjadi RM440.167. Okey. Jom kita lihat pada harga semalam 6 hari bulan 3. Okey. Harga adalah 445. Nampak tak? Kita still lagi untung. Harga sebulan yang lepas, bulan 2 yang lepas 442 kita beli average dia. Kalau kita nak beli emas yang sama pada hari semalam ini 6 hari bulan 3 dia 445. Mahal kan? Dia naik sikit lah daripada bulan lepas. Inilah dia konsep average down. Tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya adalah emas ni belilah macam mana pun, hari apa pun, bila-bila masa pun, dia tetap akan untung. Harap video ini membantu tuan-tuan dan puan-puan memahami konsep average down pada pergerakan harga emas semasa. Itu saja. Nak info lanjut tentang emas, simpanan emas, jangan lupa follow Brojai. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.